Maksud bagi sajak merah bunga Darawira bermaksud sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melupakan pengorbanan para pejuang yang telah menumpahkan darah mereka demi kemerdekaan negara. Penyair menggunakan simbol merah bunga raya untuk menggambarkan semangat perjuangan dan kebanggaan bangsa yang lahir daripada Darawira terdahulu. Namun, penyair berasa kecewa apabila melihat generasi kini semakin melupakan nilai perjuangan tersebut dan hanya menjadikannya lambang kemerdekaan sebagai hiasan semata-mata tanpa menghayati makna sepenuhnya. Sajak ini juga menggambarkan keadaan masyarakat moden yang semakin hilang arah akibat terpengaruh dengan tamak, kebejatan moral serta pengaruh barat yang meracuni pemikiran mereka. Melalui sajak ini, penyair menyeru agar rakyat kembali menghidupkan semangat patriotik, mempertahankan nilai budaya timur dan menjaga maruah bangsa agar tidak terpesong oleh pengaruh luar yang boleh memusnahkan jati diri negara. Manakala, untuk pemikiran sajak merah bunga Darawira menunjukkan kesedaran penyair tentang pentingnya mempertahankan jati diri bangsa serta menghargai pengorbanan para wira yang telah berjuang demi kemerdekaan negara. Penyair melihat bahawa dalam arus kemodenan dan pengaruh digital, masyarakat semakin lalai terhadap nilai perjuangan dan moral yang menjadi tunjang kekuatan bangsa. Beliau menyuarakan kebimbangan terhadap pengaruh negatif seperti propaganda, kebencian dan nilai barat yang boleh merosakkan budaya serta akhlak masyarakat. Justru, penyair menyeru agar rakyat kembali menyemai semangat cinta tanah air, mengamalkan nilai murni, berpaksikan budaya timur dan menolak unsur yang boleh menggugat keutuhan bangsa serta kedaulatan negara. Bagi nilai dan pengajaran pula, nilai pertama yang kita dapat ialah nilai patriotisme. Penyair menonjolkan semangat cinta akan tanah air dengan menyeru generasi kini menghargai perjuangan wira yang telah menumpahkan darah demi kemerdekaan negara kita. Yang kedua, kesetiaan dan keutuhan jati diri. Nilai kesetiaan terhadap bangsa, agama dan negara digambarkan melalui simbol bunga raya yang mewakili keaslian budaya dan identiti bangsa. Yang ketiga, nilai tanggungjawab dan moral dan sosial. Penyair menyeru agar rakyat tidak leka dengan kemajuan teknologi serta tidak terpengaruh dengan nilai barat yang boleh merosakkan minda dan akhlak mereka. Yang keempat, nilai keberanian dan kejujuran. Keberanian wira dahulu menjadi teladan untuk mempertahankan prinsip dan kebenaran pada zaman moden yang dipenuhi fitnah serta hasutan media. Yang kelima, kebijaksanaan dan kesedaran. Nilai ini ditonjolkan apabila penyair mengajak pembaca menilai semula sejarah dan belajar daripadanya agar kesilapan tidak diulangi. Dan yang terakhir, pengajaran yang kita dapat daripada sajak ini. Pengajaran yang pertama, kita harus menghargai dan mengenang pengorbanan pejuang tanah air yang menegakkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua, rakyat perlu mengekalkan nilai-nilai murni serta jati diri bangsa agar tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif luar. Jangan biarkan kemajuan teknologi dan dunia maya melunturkan semangat patriotisme dan nilai moral kita. Yang keempat, setiap individu perlu menanam rasa cinta terhadap bangsa dan budaya agar warisan negara terus terpelihara. Dan yang terakhir, masyarakat harus bersatu dan berpegang pada prinsip kebenaran demi mengekalkan keamanan serta kemakmuran negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mendeklamasikan satu puisi iaitu nazam yang bertajuk Ahli Fikir dikarang oleh Said Muhammad bin Said Zainal Abidin Al-Idrus. Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati, ingat serta fikir sehari-hari di dalam kubur kita duduk seorang diri, di dalam kubur kita duduk seorang diri. Jika hidup kita dapat harta jena, itu akhir tinggal masuk
nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua, dari masa tubuh muda sampai tua, dari petang nanti pula akan pagi, lama-lama hingga sampai tinggal gigi. Rumah besar kampung luas ada ia, itu akhir tinggal jua akan dia, itu akhir tinggal jua akan dia. Hai segala anakku sekalian, sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Demikian lagi zakat dan puasa, itu buatlah olehmu senantiasa, itu buatlah olehmu senantiasa. Dengan susah yang sedikit kamu dapat, akan senang lama kamu di akhirat. Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati, yang mendapat kita ingat akan mati. Maksud bagi nazam tersebut, nazam ini menyeru manusia sentiasa berfikir tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penyair menasihatkan agar manusia tidak terlalu mengejar harta, pangkat dan kesenangan dunia kerana semuanya akan ditinggalkan apabila mati. Manusia hendaklah mengawal nafsu, beramal dengan ibadah seperti solat, zakat dan puasa, serta menjadikan fikiran yang waras dan hati yang bersih sebagai panduan hidup. Nazam ini juga mengingatkan bahawa kesenangan sebenar hanya dapat dikecapi di akhirat, hasil daripada amalan baik yang kita lakukan di dunia. Manakala untuk pemikiran, nazam ini memaparkan pemikiran keagamaan dan kerohanian yang menekankan kepentingan akal dan iman dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang diredai Allah. Penyair mengajak pembaca supaya berfikir tentang kematian dan tidak lalai dengan nikmat dunia yang hanya bersifat sementara. Seterusnya bagi nilai dan pengajaran, nilai pertama yang kita dapat ialah nilai keinsafan yang menyedarkan tentang hakikat kehidupan dan kematian. Nilai kedua ialah nilai keagamaan yang menekankan pentingnya solat, zakat dan puasa bagi bekalan di akhirat kelak. Dan nilai yang ketiga ialah nilai kerajinan dan kesederhanaan, menggalakkan usaha dan bersederhana dalam mengejar harta dunia. Pengajaran yang kita dapat pula, yang pertama ialah kita hendaklah sentiasa mengingati mati dan membuat persiapan dengan memperbanyakkan amal soleh. Yang kedua, kita jangan terlalu mengikut hawa nafsu dan kemewahan dunia kerana semuanya hanya bersifat sementara sahaja. Dan yang terakhir, jadilah insan yang berfikir dan beramal supaya dapat kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Maksud dan pemikiran bagi pantun ini menekankan pentingnya budi pekerti dan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ia mengajak manusia agar sentiasa berbuat baik,
menjaga hubungan sesama insan serta menghargai ilmu dan jasa orang lain. Meskipun tubuh akan binasa apabila kita mati, jasa dan budi yang baik akan tetap dikenang sepanjang zaman. Pantun ini turut mengingatkan bahawa kekuatan bangsa terletak pada akhlak dan budi bahasa yang luhur, manakala ilmu dan amalan baik menjadi bekalan hidup di dunia dan di akhirat. Manakala untuk pemikiran pula, pemikiran utama pantun ini ialah kepentingan budi pekerti sebagai asas pembentukan insan dan bangsa yang bermaruah. Masyarakat Melayu menilai ketinggian seseorang bukan melalui harta atau pangkat mereka, tetapi melalui akhlak, budi bahasa dan ilmu pengetahuan. Pantun ini juga mencerminkan pemikiran masyarakat tradisional yang menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat melalui amalan baik, hormat menghormati serta mengenang jasa orang lain. Seterusnya, nilai dan pengajaran. Yang pertama, nilai budi pekerti. Mengajar agar sentiasa berbudi dan mengenang jasa orang lain. Yang kedua, nilai keinsafan. Menyadarkan manusia bahawa kemuliaan ilmu, akhlak lebih kekal daripada harta benda. Dan yang ketiga, nilai ilmu dan kebijaksanaan yang menekankan kepentingan menuntut ilmu sebagai bekalan hidup. Seterusnya, untuk pengajaran, yang pertama, kita hendaklah berbuat baik dan berbudi kepada orang lain agar dikenang sepanjang hayat. Dan yang kedua, jangan melupakan jasa orang yang pernah membantu kita dan mendidik kita. Dan yang terakhir, ilmu dan akhlak yang baik ialah warisan paling berharga untuk membina bangsa yang mulia. Baiklah, untuk definisi aktiviti kebahasaan, ia merujuk kepada segala bentuk kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa sama ada secara lisan atau tulisan bagi tujuan untuk komunikasi, pembelajaran ataupun penghayatan bahasa. Jadi, aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan berbahasa seseorang dalam aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Contohnya, untuk aktiviti mendengar iaitu mendengar rakaman puisi atau drama radio untuk memahami intonasi dan gaya bahasa. Selain itu, bertutur di mana ia bercerita dan berlakon dalam drama pendek. Seterusnya, aktiviti membaca iaitu membaca artikel, cerpen atau sajak dan membuat rumusan. Dan akhir sekali ialah menulis iaitu menulis karangan, surat rasmi ataupun laporan. Vokal rangkap. Dalam tata bahasa dan fonologi bahasa Melayu, istilah vokal rangkap atau vokal berganding merujuk kepada gabungan dua huruf vokal yang terletak bersebelahan dalam satu perkataan, tetapi terpisah dalam suku kata yang berlainan. Hal ini mewajibkan setiap vokal dibunyikan secara jelas dan penuh berbeza dengan diftong yang dibunyikan dalam satu hembusan nafas. Contoh vokal A yang pertama ialah taat, daerah, air dan sauna. Contoh bagi vokal E, faedah, seakan dan teori. Vokal I, biar, biola dan tiup. Vokal O, koala dan koin. Vokal U, muafakat, buih, kuota. Seterusnya, pada rangkap ketiga, baris keempat dan keenam, petala wahyu kebencian yang mencemar takhta, keegoan yang menyanggah hukum hakam kebejatan. Kebencian dan keegoan merupakan vokal rangkap bagi rangkap ketiga sajak merah bunga darah wira. Pada rangkap keempat, baris pertama dan kedua, usah dibiar pekat merah prinsipnya memudar dilunturkan cuaca. Perkataan dibiar dan cuaca merupakan vokal rangkap bagi rangkap keempat. Bagi rangkap kelima, baris pertama dan kedua, ini menusim menuai khasiat makmur yang digizikan keaslian zat timur budaya.
perkataan menuai dan khasiat dan keaslian merupakan vokal rangkap bagi rangkap kelima. Berikut merupakan puisi pertama, iaitu sajak yang bertajuk Merah Bunga Darah Wira yang telah dianalisis. Terdapat vokal rangkap di dalamnya. Pada rangkap pertama, baris ketiga, kenapa kering darah cuba dicairkan semula? Perkataan dicairkan merupakan vokal rangkap yang terdapat pada rangkap pertama. Pada rangkap kedua, baris kelima, dimekarkan keluhuran piagam dan kanun. Perkataan piagam merupakan vokal rangkap bagi baris kelima, rangkap kedua. Pada baris keenam rangkap kedua, diembunkan ketulusan santun dari pantun hingga bertebar debunga saksama dari jejala setia. Perkataan diembunkan dan setia pada baris ke-6 dan ke-7 rangkap kedua merupakan vokal rangkap. Seterusnya, pada puisi kedua, iaitu nazam yang bertajuk Ahli Fikir, telah dianalisis pada rangkap pertama hingga rangkap keempat terdapat vokal rangkap, iaitu pada rangkap pertama baris keempat, di dalam kubur kita duduk seorang diri. Perkataan seorang. Pada rangkap kedua baris keempat, dari masa tubuh muda sampai tua. Perkataan tua. Pada rangkap ketiga, baris ketiga dan keempat, rumah besar kampung, luas ada ia, itu akhir tinggal, jua akan dia. Luas, ia dan dia merupakan vokal rangkap, dan pada pada rangkap keempat, baris pertama dan keempat, hai segala anakku sekalian, itu buatlah olehmu sentiasa. Perkataan sekalian dan sentiasa merupakan vokal rangkap. Seterusnya, bagi puisi tradisional iaitu pantun yang bertajuk Nasihat dan Budi, pada rangkap pertama, keempat, terdapat vokal rangkap di dalamnya, iaitu pada rangkap pertama, baris pertama, kedua dan keempat, iaitu Pulau Pandan jauh ke tengah. Perkataan jauh merupakan vokal rangkap bagi baris pertama. Seterusnya, pada baris kedua, Gunung Daik bercabang 3. Perkataan Daik. Pada baris keempat, budi yang baik dikenang juga. Perkataan baik. Bagi rangkap keempat, baris kedua, harum baunya menarik hati. Perkataan baunya. Pada baris keempat, jadi bekalan dunia sejati. Perkataan dunia merupakan vokal rangkap. Seterusnya ialah diftong. Diftong. Apa itu diftong? Diftong merupakan gabungan dua bunyi vokal yang disebut secara berterusan tanpa hentian dalam satu suku kata sahaja, di mana lidah akan meluncur dari posisi vokal pertama ke arah vokal kedua. Dalam bahasa Melayu, diftong hanya terdiri daripada 3 gabungan ai, au dan oi. Contoh perkataan bagi gabungan ai, gulai dan pandai. Contoh perkataan bagi gabungan au, kerbau dan pulau. Contoh perkataan bagi gabungan oi, amboi dan boikot. Diftong yang telah dianalisis daripada puisi moden iaitu sajak yang bertajuk Merah Bunga Darah Wira pada rangkap ketiga, baris ketiga, sedang gairah melumur kesesatan yang menggegar. Perkataan gairah dengan jenis diftong ai pada rangkap kelima, baris pertama, ini musim menuai khasiat makmur. Perkataan menuai dengan jenis diftong ai.
Contoh diftong bagi puisi yang kedua iaitu nazam yang bertajuk Ahli Fikir pada rangkap kedua baris keempat dari masa tubuh muda sampai tua. Perkataan sampai dengan jenis diftong I pada rangkap keempat baris pertama. Hai segala anakku sekalian. Perkataan I dengan jenis diftong I. Seterusnya, bagi puisi tradisional iaitu pantun yang bertajuk Nasihat dan Budi yang telah dianalisis terdapat diftong di dalamnya. Yang pertama, pada rangkap pertama, baris pertama, Pulau Pandan jauh ke tengah. Perkataan pulau dengan jenis diftong au. Seterusnya, pada rangkap kedua, baris pertama, kalau ada sumur di ladang. Perkataan kalau dengan jenis diftong au. Pada rangkap kelima, iaitu baris ketiga, kalau sungguh bagai dikata. Perkataan bagai dengan jenis diftong I. Untuk definisi kata pinjaman, ia merujuk kepada perkataan yang diambil daripada bahasa asing dan ia disesuaikan mengikut fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Jadi penyelesaian ini berlaku supaya sebutan dan bentuk bunyi perkataan sesuatu itu tersebut mematuhi sistem bunyi Melayu. Di sini terdapat beberapa kata pinjaman berdasarkan sajak merah bunga darawira yang dipilih daripada rangkap kedua. Jadi pertama ialah wahyu yang berasal daripada perkataan Arab bermaksud petunjuk atau firman daripada Tuhan. Yang kedua, dirgahayu di mana berasal daripada bahasa Sanskrit atau Jawa kuno yang bermaksud doa untuk kesejahteraan ataupun panjang umur. Yang ketiga ialah perkataan kanun yang berasal daripada Arab. Ia juga turut bermaksud tentang undang-undang atau peraturan. Dan akhir sekali ialah neraca, iaitu daripada Arab dan bermaksud timbangan atau digunakan secara kiasan untuk keadilan atau pertimbangan. 20 ialah bagi nazam yang bertajuk Ahli Fikir. Ia juga diambil daripada rangkap kedua berdasarkan petikan nazam. Dan yang pertama ialah perkataan negalik, iaitu daripada berasal daripada Arab, bermaksud kebiasaannya, selalunya atau umumnya. Yang kedua ialah nafsu yang berkataan daripada Arab, bermaksud keinginan atau dorongan dalam diri manusia. Dan akhir sekali ialah perkataan hawa yang berasal daripada Arab juga. Jadi dalam konteks ini, ia bermaksud keinginan duniawi ataupun syahwat. Sekali ialah berdasarkan petikan pantun yang bertajuk Nasihat dan Budi. Ia juga dipetik daripada rangkap keempat pantun yang dipilih. Jadi yang pertama ialah perkataan ilmu berasal daripada Arab, bermaksud pengetahuan atau maklumat yang diperoleh daripada pembelajaran. Yang kedua ialah perkataan dunia juga berasal daripada Arab, bermaksud kehidupan sekarang atau alam tempat manusia sebelum akhirat. Dan akhir sekali ialah perkataan sejati yang berasal daripada Sanskrit yang juga bermaksud tulen, benar atau murni. Kita pergi kepada konsonan rangkap. Konsonan rangkap ialah gabungan dua atau lebih konsonan yang muncul berturut-turut dalam satu perkataan. Dalam fonetik dan fonologi, ini menunjukkan bunyi konsonan yang diucapkan bersebelahan tanpa vokal di antaranya. Boleh berlaku di awal, di tengah atau akhir perkataan. Ciri-ciri konsonan rangkap ni ada 3. Yang pertama, terdiri daripada 2 atau lebih konsonan berturut-turut. Yang kedua, tidak dipisahkan oleh vokal, bermaksud ada huruf konsonan dan konsonan bersebelahan. Tak ada vokal di tengah-tengah antara konsonan. Dan yang ketiga, boleh mempengaruhi ritma, sebutan dan kesukaran perkataan. Seterusnya, kita pergi kepada analisis. Analisis yang pertama ialah analisis sajak untuk teks yang saya tunjukkan. Yang pertama, perkataan bukankah, iaitu terdapat huruf konsonan N dan K secara bersebelahan. Yang kedua, pernah, yang terdapat huruf R dan N secara bersebelahan. Yang ketiga, tumpah, terdapat huruf M dan P secara bersebelahan. Yang keempat, menubuhkan, terdapat
huruf M dan B secara bersebelahan dan terdapat juga huruf N dan K secara bersebelahan. Yang kelima, kelopaknya. Yang keenam, merimbunkan. Terdapat huruf konsonan MB dan NK dan seterusnya yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada analisis nazam. Analisis nazam yang saya akan lakukan ialah pada teks yang saya tunjukkan itu. Yang pertama, kita ada perkataan harta iaitu konsonan R dan T secara bersebelahan. Yang kedua, kita ada tinggal iaitu konsonan N, konsonan G dan konsonan G. Ada 3 konsonan secara bersebelahan tanpa melibatkan huruf vokal di tengah-tengah antara mereka. Yang ketiga, kita ada nafsu, konsonan F dan S, dan yang keempat kita ada sampai iaitu konsonan M dan P. Akhir sekali, kita pergi kepada analisis pantun untuk rangkap yang saya tunjukkan. Yang pertama kita ada perkataan pandan iaitu konsonan N dan D secara bersebelahan. Yang kedua kita ada bercabang, konsonan R dan C. Yang ketiga kita ada perkataan hancur iaitu untuk konsonan N dan C. Yang keempat kita ada perkataan dikandung untuk konsonan N dan D, dan akhir sekali kita ada perkataan dikenang untuk konsonan N dan G secara bersebelahan. Kita pergi kepada pengejaran suku kata. Pengujaran suku kata ialah cara sebutan setiap suku kata dalam perkataan. Fokus dia pada bunyi sebenar yang dihasilkan semasa kita menyebut perkataan. Biasanya ditandakan dengan titik untuk memisahkan suku kata. Unit analisis sama dengan suku kata iaitu bahagian perkataan yang mempunyai satu vokal teras dan mungkin konsonan di awal atau di akhir. Sebagai contoh, perkataan bapa dibahagikan menjadi 2 suku kata, ba ba dan pa pa, ba pa. Titik di tengah menunjukkan pengujaran suku kata. Seterusnya, kita pergi kepada analisis. Analisis yang pertama ialah analisis sajak untuk potongan ayat yang saya tunjukkan. Yang pertama, kita ada ini. Yang kedua, kita ada bukan. Bukan tu, bu, satu sukata, kita ada titik di tengah-tengah, dan kan ialah satu sukata, bukan. Yang ketiga, kita ada musim. Yang keempat, kita ada kemarau. Yang kelima, kita ada dari. Yang keenam, rekah. Dan yang ketujuh, sejarah. Untuk analisis nazam pula, untuk rangkap yang saya tunjukkan, yang pertama kita ada fikir. Yang kedua, itulah. Yang ketiga, pelita. Yang keempat, bagi. Yang kelima, hati. Yang keenam, yang, iaitu satu sukata sahaja. Dan yang ketujuh, kita ada mendapat. Yang ke-8, kita. Yang ke-9, ingat. Yang ke-10, akan. Dan yang ke-11, mati. Yang terakhir, kita pergi kepada analisis pantun. Untuk rangkap yang saya tunjukkan, yang pertama kita ada perkataan pulau. Yang kedua kita ada perkataan pandan. Yang ketiga, jauh. Yang keempat, tengah. Yang kelima, gunung. Yang keenam, daik. Yang ketujuh, bercabang. Dan yang terakhir, 3. Seterusnya, kita bergerak kepada konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman ialah bunyi-bunyi konsonan yang tidak wujud dalam sistem bunyi asli bahasa Melayu tetapi diperkenalkan melalui pengaruh bahasa asing seperti Arab, Inggeris, Sanskrit dan lain-lain. Bunyi ini kemudian diserap dan digunakan dalam kata pinjaman yang diambil daripada bahasa-bahasa tersebut. Konsonan pinjaman memainkan peranan penting dalam memperkaya kosakata bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang agama, sains dan teknologi, tanpa mengubah struktur asas fonologi bahasa Melayu. Dan ini merupakan beberapa contoh huruf konsonan pinjaman. Yang pertama ialah huruf V atau bunyinya V. Contoh perkataan ialah variasi dan juga van. Huruf konsonan pinjaman V adalah huruf pinjaman daripada bahasa Inggeris. Yang kedua ialah
huruf TH ataupun T. Contoh perkataan ialah taharah dan juga talib, merupakan huruf pinjaman daripada bahasa Arab. Yang kedua ialah sh ataupun sy. Contoh perkataan ialah syukur dan syariat, merupakan huruf pinjaman daripada bahasa Arab. Yang kedua ialah k ataupun kh. Contoh perkataan ialah khasiat dan juga khutbah, merupakan huruf konsonan pinjaman daripada bahasa Arab juga. Yang kelima ialah g ataupun gh. Contoh perkataan ialah gairah dan gaib, yang merupakan huruf konsonan pinjaman daripada bahasa Arab. Yang keenam ialah f ataupun f. Contoh perkataan ialah fungsi dan fajar, yang merupakan huruf konsonan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Yang ketujuh ialah huruf d ataupun dh, ialah contoh perkataan hadarah dan juga dalim, merupakan huruf konsonan pinjaman daripada bahasa Arab. Dan juga huruf Z ataupun Z merupakan huruf pinjaman dan juga daripada bahasa Arab. Contoh perkataan ialah azan dan zaman. Seterusnya, kita bergerak kepada analisis puisi yang mempunyai konsonan pinjaman. Yang pertama ialah puisi sajak, atau nama tajuk sajak ini ialah Sajak Merah Bunga Darah Wira. Jadi, konsonan pinjaman ini terdapat dalam rangkap keempat baris kelima, iaitu ungkapan sedang gairah melumur kesesatan yang menggegar. Perkataannya ialah gairah, untuk penyukuannya ialah gai titik rah, dan konsonan pinjamannya ialah g ataupun gh. Yang kedua ialah pada rangkap keempat baris satu, iaitu ungkapan ini musim menuai khasiat. Contoh perkataan ialah khasiat, untuk penyukuan kha titik si titik at, dan contoh konsonan pinjaman ialah ke ataupun kh. Yang ketiga ialah pada rangkap keempat pada baris 8, ungkapannya mencemar takhta dirgahayu. Contoh perkataan ialah takhta, untuk penyukuan tah titik ta, dan konsonan pinjamannya ialah KH. Puisi yang kedua ialah nazam yang bertajuk Nazam Ahli Fikir. Konsonan pinjaman terdapat pada rangkap yang pertama, baris pertama, iaitu ungkapan fikir itu pelita bagi hati, di mana contoh perkataannya ialah fikir, untuk penyukuannya ialah fi titik kir, dan jenis konsonan pinjaman ialah F. Yang contoh yang kedua ialah pada rangkap kedua, iaitu baris kedua, ungkapannya itu akhir tinggal masuk di dalam tanah. Contoh perkataan ialah akhir, untuk penyukuan ialah titik ir, dan jenis konsonannya ialah KH. Dan contoh yang ketiga ialah pada rangkap kedua juga, pada baris ketiga, ungkapannya ghalib ikut akan nafsu dengan hawa. Contoh perkataan ialah ghalib, untuk penyukuan ra titik lib, dan jenis konsonan pinjaman ialah g ataupun gh. Seterusnya ialah analisis bagi pantun, nasihat dan budi. Setelah dianalisis, pantun, nasihat dan budi ini didapati kurang menggunakan konsonan pinjaman, dan terdapat hanya satu konsonan pinjaman yang digunakan, iaitu huruf D ataupun D. Dan huruf D ataupun D ini digunakan secara berulang dalam baris-baris pantun yang seterusnya. Jadi, antara satu contoh yang dapat saya ambil ialah pada rangkap pertama, baris pertama, ungkapan Pulau Pandan jauh ke tengah, ataupun perkataan pandan, untuk penyukuan pan titik dan jenis konsonan pinjaman ialah D ataupun D. Untuk pantun, nasihat dan budi banyak menggunakan konsonan pinjaman D ataupun huruf D, dan kurang menggunakan konsonan pinjaman yang lain. Kesimpulannya, puisi bukan sahaja berfungsi sebagai medium ekspresi emosi
dan pengalaman penyair, tetapi juga sebagai cerminan nilai sosial dan budaya masyarakat melalui analisis terhadap unsur bahasa, simbolisme dan struktur estetik. Pembaca dapat menghargai mesej tersirat serta kreativiti yang terkandung dalam karya sastera ini. Justeru, pemahaman mendalam terhadap puisi dapat memperkukuh apresiasi terhadap kepelbagaian bentuk dan nilai sastera dalam